Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni King CDT nak sharekan kepada kawan-kawan CDI CDT padu no cut off. Jadi kepada kawan-kawan yang ada masalah motor tak power, tak keluar power yang sebenar, pick up tak kuat, top speed tak padu, Padahal kita dah setting carburetor ikut spek, block dah pakai besar, tapi motor gear 4 jadi macam macam ada sekatan kelajuan. Jadi kawan-kawan nak selesaikan masalah tu, kawan-kawan boleh pakai CDI CDT, okay? No cut off, api memang kuat, pembakaran lebih efisien kalau kawan-kawan pakai. Jadi CDI CDT ni sesuai daripada block standard, blok 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 70 dia support sampai blok 85mm Jet 8. Jadi untuk CDI CDT ni diorder oleh Tuan Halim 6933 nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Diorder untuk CDI CDT padu, boleh PNP pada motor EFI High Power, EFI Dream, EFI Class 1, Wave 100, MR1, SYME Bonus 110, Demak Evo Z 110, MR3 V1 5 pin boleh pakai. Kalau MR3 V2 4 pin tak boleh. Yang 5 pin je boleh pakai. Jadi untuk yang sama soket dengan EFI 5 pin boleh pakai, okay? PNP saja. Cabut CDI lama kawan-kawan dan pasang CDI baru, okay? Jadi untuk CDI CDT ni sangat sesuai untuk kawan-kawan yang nak main ladang, okay? Main sukan lasak, okay? Motocross. Jadi sesuai untuk sprint test, untuk kita main dekat, dia akan hasilkan pick up dan top speed yang paling padu. Dan sesuai untuk main highway, untuk main jauh konvoi, CDI CDT sangat padu. Jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh terus order di Shopee CDT. Terima kasih support.